Assalamualaikum guys, welcome back. Korang tahu tak kalau kata korang pergilah dekat satu sauna yang khas untuk bebet-bebet ni, selain daripada korang dapat tukar-tukar pasangan, korang juga berpeluang untuk dapat hadiah misteri. Dan jangan risau, korang tak payah bayar pun untuk hadiah ni, sebab hadiah ni korang akan bayar dengan nyawa korang dan keluarga korang. Berita yang aku nak sembang dengan korang untuk kali ni memang sebenarnya buat aku menyerap. Dan kalau kata korang tengok lah daripada awal video aku pasal raid dekat pusat kesihatan dan juga spa Chowkit yang Sonsang tu, aku sentiasa ratib pasal kerisauan aku dengan penyakit yang diorang ni bawa. Kita sendiri boleh tahulah risiko bila kata pedang jumpa dengan lubang longkang belakang, betul tak? Betul. Dan kerisauan aku ni ada asasnya sebab ikutkan update terbaru dari pihak berkuasa, owner bisnes pusat sauna dekat Bukit Mertajam yang dikenali sebagai Ko Yit Kian, 57 tahun, didapati bersalah atas dua pertuduhan mendedahkan penyakit HIV dia kepada individu lain dan memiliki kandungan bahan luj dekat dalam handphone dia. Ikutkan pertuduhan pertama tu, Mamat ni yang memang ada HIV mengaku bersalah mendedahkan penyakit berjangkit dekat orang lain melalui perbuatan dia. Perbuatan apa tu korang sendiri faham lah kan, apa benda kan? So untuk pertuduhan tu, dia disiasat dekat bawah Seksyen 12 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Untuk pertuduhan kedua pula, dia dituduh memiliki bahan luj dekat dalam handphone dia. So untuk dua pertuduhan ni, dia didenda RM5,000 untuk pertuduhan pertama dan RM3,000 untuk pertuduhan kedua. Kalau kata let's say lah dia gagal lah bayar denda tu kan, Mahkamah arahkan untuk dia dipenjara dalam 8 hingga ke 10 bulan. Which, kalau tanya aku kan, aku rasa dia tak ada masalah pun nak bayar RM8,000 tu. Apa benda RM8,000 je? Kan? Yang jadi masalahnya ialah orang yang dah pun ada hubungan dengan dia. Kau kena bayar kebebasan kau seumur hidup. Kalau macam kita tengok lah dekat media sosial, merata-rata termasuk siap ada pula yang buat perhimpunan dekat KL sebagai contoh kan, kononnya nak bela privacy dan juga personal orientation setiap orang, especially yang duk pergi dekat pusat spa tu, duk kata diorang tak kacau orang, ini semua kan kebebasan diorang, kenapa pihak berkuasa duk kacau? Oh, lepas ni tak ada privacy lah kalau kata kita nak itu ini benda semua. Korang sendiri boleh tengok 200 orang tu semua dibebaskan. So sekarang ni korang beritahu aku, bila kata virus tu spread dekat pengunjung spa tu, lepas tu daripada pengunjung spa tu spread pula dekat pasangan diorang, laki ke bini ke benda semua, ke girlfriend ke boyfriend whatever semua kan. So dekat mana terms yang katanya tak kacau orang tu? Ya. Ada sebab kenapa kita haram dan juga kita ambil tindakan dekat hubungan macam ni. Sekarang kita sendiri dah tengok dah, operasi pihak berkuasa dekat pusat spa tu memang ada merit dia. Siapa expect rupanya final boss yang ada simpan hadiah untuk pengunjung bertuah. So sekarang ni Walatut dengan Walagong yang duk beria-ria lah, duk backup geng-geng ni semua kan, bagi tahu sekarang apa komen korang? Memang still hak dorang ke untuk final boss spread penyakit tu dekat orang lain? So dekat sini aku just nak tanya lah yang backup ni semua tu kan, korang tak nak ke ambil sakit daripada final boss tu seorang sikit? Ini aku ada pesanan ringkas untuk korang. Pergi kedai, beli top up RM5. Yang sedap korang backup. Ambil lah sakit seorang sikit. Dan kalau korang suka konten dia dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Anyway, kat sini siapa nak beli SH Figure Art Super Saiyan 4 Son Goku, benda ni rare lah, susah nak dapat dah. Tak ramai sangat orang jual sekarang ni. Aku ada sebiji, aku nak jual dengan satu lagi Android 18, Android Survival Saga. Dua-dua MISB, tak pernah buka lagi. Yang ni dalam kotak coklat. So call macam kata, kalau kata kolektor tengok kotak coklat ni macam, oh my god kotak coklat, oh tengok ada ujung-ujung bucu-bucu dia ni pecah tak kemik tak. Yang ni memang cantik comel je, tak ada pecah-pecah benda semua. So kalau kata korang nak beli ni, korang boleh DM dekat Instagram aku. Kalau boleh tolonglah beli, sebab aku nak convert aku punya action figure ni, aku nak betulkan aku punya ceiling kat rumah. Aku punya pipe dekat atas ceiling tu bocor lagi guys.
Dia memang aku ada simpan lah backup macam apa action figure ni. Aku beli ada certain action figure yang aku beli satu, dua lebih sebabnya untuk kegunaan sekarang ni lah. Maksudnya bila kata aku perlukan duit, aku boleh cairkan aku punya collection ni untuk aku dapat duit balik lah.